Fast grow 100%. Kenapa pilih tanam Mesta berbanding Manggis? Oh, Mesta dia buah dia, okey. Kalau kita jual kat luar, harga dia lebih tinggi. Sampai RM15 hingga RM20. Ni buah dah hampir masak, boleh petik dah ni. Betul lah. Ni. Kalau dia simpan 2-3 hari dia akan jadi warna ungu. Dia buah saiz macam ni. Dia punya hujung tu dia bujur sikit. Kalau yang tempatan dia bulat. Dan yang ni boleh simpan seminggu lebih, 10 hari pun tak apa, tak rosak. Kalau yang tempatan tu 2 hari je. Biji dia kecil berbanding dengan yang tempatan. Ya, lagipun dia tak manis lah. So ni Mr. Nam guna Fast Grow juga? Fast grow 100%. Bau 5 kaki dia tanam. Okey. Tak ada piping pun. Letak Fast Grow ya. Soil care dengan Black Wizard Green. Lepas tu matang dekat 2 tahun, kita start letaklah Black Wizard Yellow dengan Black Wizard Red lah. Letak sikit je. Kilo 2 kilo je satu. Sikit je. Sikit je. Okey. Dia sekarang dah berbunga, berbuah ya. Tengok dekat 10 biji ada ya. Baru 2 tahun. Kalau 3 tahun tu 30 biji lah. 4 tahun 60 ya. Dia double